saksikan pembentangan daripada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan isu mengenai Sustainable Development Goals, iaitu perubahan iklim yang semakin memberi kesan besar kepada alam sekitar dan kehidupan manusia. Perubahan iklim ialah perubahan jangka panjang dalam corak cuaca seperti suhu, hujan dan angin yang berlaku terutamanya akibat aktiviti manusia. Antaranya ialah pembakaran api fosil dan penebangan hutan. Dalam SDG, isu ini berkait rapat dengan Matlamat 13 iaitu tindakan terhadap perubahan iklim. Matlamat ini menyeru semua negara supaya mengambil tindakan segera untuk mengurangkan kesan perubahan iklim demi masa hadapan bumi. Antara punca utama perubahan iklim ialah pelepasan gas rumah hijau, contohnya seperti karbon dioksida dan juga metana. Gas ini terhasil daripada penggunaan arang batu, minyak dan juga gas untuk tenaga industri. Perkara ini berkaitan dengan SDG 7 iaitu tenaga mampu milik dan juga bersih. Kita perlu beralih kepada tenaga pulih baharu seperti solar dan juga hidro bagi mengurangkan pencemaran. Selain itu, SDG 12 penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab juga penting. Jika kita mengurangkan pembaziran dan menggunakan sumber secara bijak, pelepasan karbon dapat kita kurangkan. Wind, solar, and hydroelectric systems create no air pollution emissions, and geothermal and biomass energy systems emissions are much. Perubahan iklim bukan sahaja meningkatkan suhu bumi, malah turut menjejaskan ekosistem laut. Hal ini selaras dengan United Nations melalui SDG 14 dan Kilowata yang menekankan kepentingan melindungi kehidupan laut. Apabila suhu laut meningkat, terumbu karang rosak dan banyak spesies kehilangan habitat sekaligus mengganggu rantaian makanan. Selain itu, kesannya juga dapat dilihat pada ekosistem daratan seperti yang dilakukan dalam SDG 15. Selain planet, perubahan suhu dan kemusnahan hutan menyebabkan haiwan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Jika keadaan ini berterusan, keseimbangan alam sekitar akan turut terancam. Living beings and the physical characteristics of the environment where they live. On planet Earth, there are many types of ecosystems, both aquatic. Some 13 million hectares of forest disappear every year. That's the equivalent of the entire surface of Greece, which is a lot. This is one of the reasons why it is so important to regulate uncontrolled logging. We have to stop deforestation now. Di Malaysia, kesan perubahan iklim dapat dilihat melalui peningkatan banjir yang besar dan cuaca yang semakin panas. Kenaikan paras air laut juga boleh mengancam kawasan pesisiran pantai. Situasi ini boleh dikaitkan dengan SDG 11 iaitu bandar dan komuniti yang mampan. Bandar yang mampan perlu mempunyai sistem saliran yang baik, pengurusan sisa yang teratur dan perancangan pembangunan yang mesra alam bagi mengelakkan risiko bencana. Untuk mengatasi perubahan iklim, kerjasama semua pihak amatlah penting. Kerajaan perlu melaksanakan dasar kisah alam manakala masyarakat boleh mengamalkan gaya hidup lestari seperti menjimatkan elektrik, mengurangkan penggunaan plastik dan menggunakan pengangkutan awam. Hal ini selaras dengan SDG 17 iaitu perkongsian untuk mencapai matlamat yang menekankan kerjasama antara negara, organisasi dan individu. Kesimpulannya, perubahan iklim adalah cabaran global yang memerlukan tindakan segera. Jika kita bersama-sama menyokong matlamat SDG, kita dapat melindungi bumi untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Important. Look at this graph. These are the levels of carbon dioxide in our atmosphere over hundreds of thousands of years. But this spike in carbon dioxide at the very end, that took off during the Industrial Revolution. We started breaking CO2 records in 1950 and we haven't stopped since. Why? Well, scientists say there's a 95% chance that human activity is the cause. We've been burning more and more fossil fuels like oil and coal, which release CO2, to power our homes, factories, airplanes, and cars. There's also a lot more of us. The global population has tripled in the past 70 years. And we're consuming more products from animals that release another pollutant called methane. So all those gases are released into the air, and when sunlight gets into the Earth's atmosphere, some of the heat gets trapped and the planet gets warmer. That's why they call it the greenhouse effect. But the concern is not that the Earth is getting warmer.
It's that it's happening far too quickly. Itu saja daripada grup kami. Sekian, terima kasih. Bye.